Hai geng, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Hari ni aku ada tugasan. Macam biasa hari ni aku nak hantar kuih dekat Bazar Ramadan dekat rumah aku lah. Masa ni matahari yang tengok terpacak atas kepala aku. Panas ni memang tak surat bak lah. Tapi okey je bagi aku. Bukan senang nak senang. Kebetulan pula hari ni hari Sabtu aku cuti. So aku boleh dah tolong dia kan. Memandangkan bazar ni dekat dengan rumah aku, so aku santai-santai lah, relax lah. Tapi kalau tengah-tengah kembang ni menguji juga kesabaran. Okey geng, nak dekat dah. Okey, alhamdulillah sampai dah. Ni kedai pertama aku. So aku deliver dulu lah kuih ni. Kedai ni orang panggil kedai Kak Ida. Dekat Matang je. Masa ni orang tak ramai lagi. Tapi kuih atas meja tu tengok penuh. Macam-macam aneka ada kuih. Okey, settle aku. Jom kita pergi kedai yang kedua kita. Kedai daripada kedai pertama tu tak jauh mana pun. Nak sampai dah. Okey, sampai dah. Jom kita deliver yang kedua pula. Masa ni orang tak ramai lagi. Pukul 4. Pelik pula kalau ramai beli ten-ten lah kan. Lagi orang kata tak besar pula. Hamba tengok atas meja tu penuh kuih. Masa ni baru sampai. So lepas duduk tengah susun lah kuih-kuih ni. Okey, settle untuk deliver kedai nombor 2 ni. So aku nak balik. Tak apa, lega lah. Settle semua dah. Okey, jom kita balik. Okey geng, yang mana baru masuk channel aku ni, bolehlah like, komen dan subscribe video aku ni. Assalamualaikum.